5 jenis kereta yang paling lasak dekat dalam market Malaysia dan sampai sekarang masih ada permintaan, masih ada demand yang tinggi. Kereta ni korang just jaga dia punya servis, part wear and tear sampai masa kita tukar, confirm mileage boleh jejak 400,000 sampai 500,000 dan ke atas. Nombor 5, Toyota Camry. Toyota Camry ni memang terkenal zaman daripada ayah kita, mak kita, zaman nenek, zaman atuk moyang kita dulu. Siapa yang pernah naik Toyota Camry ni, dia salah satu kereta sedan segmen D kawan-kawan. Sesuai untuk bawa family, jalan jauh, untuk korang rasa sangat-sangat selesa dekat dalam kereta tu. Dia punya saiz kabin, dia punya suspension memang sedap untuk penumpang yang naik dekat dalam kereta tu. Dan kereta ni sampai sekarang masih ada permintaan yang tinggi sebab salah satunya enjin Toyota bulletproof tu dia sangat-sangat membantu. Dari segi maintenance, big issue ke big problem memang dia tak ada. Korang boleh pakai kereta ni. Nombor 4, Toyota Vios. Toyota Vios yang pertama sekali, Vios Orga, keluaran tahun 2003 sampai 2006 ataupun 2007, tak silap saya. Vios pertama dikeluarkan, dia antara salah satu sedan segmen B, kompetitor untuk Honda City. Salah satunya, minyak jimat, maintenance pun senang nak jaga. Korang pakailah Vios Orga, Vios Dugong, Vios Keli, Vios Jerong, sampai sekarang Vios Pari sekalipun, permintaan masih tinggi dan dia salah satu kenderaan utama lah. Kalau kita survey dekat dalam market Malaysia ni, ramai pengguna tergolong dalam kategori family, family kecil ataupun bujang. Nombor 3, Pro 2 Kelisa. Pro 2 Kelisa ni dia punya keluaran adalah sebelum Pro 2 Viva dan dia direka memang khas untuk yang mencari satu transport, satu kenderaan untuk buat ulang-alik, buat daily. Sebab salah satunya minyak dia memang jimat lah. Maintenance memang senang jaga. Korang boleh tengok sampai sekarang permintaan untuk Pro 2 Kelisa ni masih lagi tinggi. Masih lagi ramai yang tercari-cari Pro 2 Kelisa ni. Dan dia punya minyak memang sangat-sangat jimat lah. Korang boleh lenjan mileage untuk kereta ni sampai 400,000, 500,000. Nombor 2, Pro 2 Myvi. Ini adalah King Malaysia. Dia pernah pegang carta nombor 1 kereta paling laku dekat dalam pasaran Malaysia. Terlalu ramai pembeli yang cari Pro 2 Myvi ni. Sampai sekarang, korang boleh tengok Myvi yang daripada first gen sampailah Myvi Gen 3 facelift ni. Merata kita tengok dekat sekeliling, masih lagi ramai sebab dia pun salah satu kategori kereta yang jimat minyak. Korang boleh pakai untuk bujang ataupun untuk family kecil. Maintenance memang senang nak jaga. Korang boleh beli spare part dia tu dekat merata tempat dan korang jaga servis, jaga part wear and tear, insyaAllah boleh pakai lama. Nombor 1. Tapi sebelum saya bagi tahu kereta nombor 1 paling lasak dekat dalam Malaysia ni, korang boleh tekan button follow, button like and comment untuk saya buat video seterusnya. Dan jangan lupa kongsi video ni pada kawan-kawan yang lain. Nombor